sa ang karagdagang supply ng langis. Nasa 329,000 barrels o higit 52 million liters ng diesel ang dumating mula Malaysia. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, binili ito ng gobyerno bilang dagdag na supply sa gitna ng giyera sa Middle East. May mga hinihintay pa tayong shipment mula sa iba pang mga bansa. Nauna nang sinabi ng DOE na may supply tayo ng langis para sa 50 araw. Okey. Sebenarnya begini ya, sebenarnya banyak news-news yang aku dengar sekarang ini sampai menggelikan rakyat, sampai ada geng-geng yang mengeluarkan berita hoax berkenaan dengan diesel ni. Lepas tu Perdana Menteri kita PMX pun ada mengatakan sekian-sekian. Tapi yang kita ingin dengarkan adalah daripada Captain Mizi. Captain Mizi ni yang macam aku ada video sebelum-sebelum ni kan, yang aku kata macam berita-berita gini kadang-kadang kalau kita buka FB ke buka mana-mana pun, yang penting sekali pendirian kita untuk percaya dahulu 50% saja. 50% lagi kita perlu buat kajian, perlu tengok lagi daripada sources-sources sekian-sekian, sebabnya kita perlu tahu macam mana yang berlaku sekarang ni. Lagi-lagi zaman Facebook Pro ni, yang aku boleh katakan semua orang kejar untuk AdSense. Bila kejar untuk AdSense, ramailah timbulnya pakar-pakar, pakar ekonomi, pakar itu, pakar ini, pakar IT dan segalanya untuk mencari cuannya, untuk mencari ringgitnya. Begitu. Mula-mula lain panas sebab yang ini. Ini sebab tu yang ini yang kita ingin dengar betul-betul daripada Captain Mizi yang memang pengalaman di dalam dunia perkapalan. Sebab ilmu ini adalah bagi aku orang macam family aku pun banyak background oil and gas dan juga ada yang bahagian kapal-kapal, tapi untuk aku tahu lebih mendalam memang aku tiada lah pengalaman tu kan. Tapi di sini yang kita tunjukkan di sini channelnya Mizi Al-Hafiz, Captain Mizi ini menerangkan secara teliti bagaimana sebenarnya benda ni berlaku. Ni guys, dengar ni harga diesel kita tinggi. Tak kisah dengan pelbagai alasan yang ada sekalipun, tak lama lepas tu lagi kecoh bila Filipin declare yang diorang dapat 329,000 barrel minyak diesel daripada Malaysia, dan Petronas pula menidakkan benda tu. So sekarang ni siapa yang boleh sebenarnya? Jadi sebenarnya dua-dua pun betul. Tapi sebelum saya nak menjelaskan kekeliruan tu, saya nak bagi tahu yang saya bukanlah semalam baru kerja stesen minyak. Saya pun bukan influencer yang tiba-tiba cerita pasal benda ni. Betul. Saya memang dah 20 tahun kerja dekat atas tanker, dan mana-mana negara pengeluar dan pembeli minyak dalam dunia ni, kebanyakannya semua saya dah pergi. Sama ada saya pergi ambil ataupun saya pergi hantar minyak kat situ. Lebih confident lagi apabila ini adalah soalan final exam saya. Even Marine Department pun tanya saya soalan yang sama sebelum dia orang paskan saya untuk keluar saya punya lesen. So topik kita pada hari ini adalah Shipmaster Business Management. Start ambil buku, salin. Yang kat belakang tu yang main-main. Kan cakap tak faham lah kan. Ini cerita basic je. Dalam urusan jual beli minyak ni, dia melibatkan 3 perkara. Yang pertama sekali, ship owner. Ini adalah tuan punya kapal. Lepas tu kita ada charterer, orang yang sewa kapal tu. Dan yang ketiga, kita ada pembeli. Jadi saya nak bagi contoh mudah. Kapal tu mungkin dimiliki oleh Petronas, tapi yang sewa kapal tu adalah Shell, dan tuan punya kargo tu adalah BHP. Dapat tak? Ke tak dapat? So saya kaitkan dengan cerita kita mula-mula tadi apabila Filipin cakap minyak daripada Malaysia. Jadi sekarang ni Filipin tu adalah pembeli. Petronas pula kata dia tak terlibat. Memang dia tak terlibat sebab bukan dia punya kargo dan bukan dia punya charter. Yang chartered Vitol. Vitol ni adalah oil traders. Dia adalah charterer. Jadi dia dah chartered satu kapal Vitol Cina mana dah. Lepas tu dia pergi ambil minyak dekat Chittagong, dia pergi simpan dekat tangki dia dekat Johor. Daripada Johor tu dia hantar ke Filipin. Jadi apabila sampai dekat Filipin, dia cakap lah kapal ni daripada Malaysia. Dan Petronas pun betul juga. Ni penjelasan isu bukan diesel Malaysia ke Filipina. Maksudnya di sini bukan urusan kerajaan Malaysia, tiada urusan G2G, kerajaan tu kerajaan, tiada kaitan Petronas, bukan keputusan kerajaan Malaysia. Siapa yang terlibat? Pembeli adalah daripada kerajaan Filipina, penjual daripada Vitol, syarikat perdagangan minyak antarabangsa. Pasal minyak itu dari mana? Bukan minyak Malaysia, bukan minyak Petronas, dibeli dari pasaran global. Lepas itu sampai di kawasan Pengerang Johor untuk stop over. Sebab dia pun tak ada kena-mengena dalam cerita ni. Vitol yang jadi charterer.
Dapat. Saya pun pernah ambil satu kargo daripada Arab sana bawa ke Johor. Yang bayar kita orang ni adalah Dash. Tapi kargo tu pula separuh milik China, separuh lagi milik Jepun. Dah sampai kat Johor, datang satu kapal, dia ambil kargo bawa pergi Jepun, datang satu kapal lagi bawa pergi China. Jadi cerita ni tak ada siapa yang salah pun. Filipin tu betul, yang Petronas pun betul. Cuma jangan tiba-tiba kabayan tu cakap besok, oh ni kita punya deal minyak dengan Johor Negeri Sembilan. Bila pula Johor ada minyak? Ada tangki minyak apa? Patut tahu ni orang Johor duit raya RM5 bagi. Betul guys. Just listen. Ni syarikat gergasi saudara bangsa Vitol. Vitol ni Vitol Tank Terminal International BV VTTIA di Tanjung Bin. Bukan Pengerang, sorry. Tanjung Bin, Johor. Tergempar. Berita yang boleh membangkitkan kemarahan rakyat Malaysia. Berita yang apabila kita baca, kita marah. Apabila kita baca, kita akan menyalahkan kerajaan. Dan apatah lagi, berita ni dibawa oleh provokator. Mereka-mereka yang tibayun. Yang Islam suruh apa? Islam suruh tabayun. Ambil berita, ambil maklumat, kaji dulu tengok, maka selepas tu barulah kita decide untuk nak buat apa. Sengaja membuat orang marah, nak beri gambaran kepada negara kita ni sangat buruk. Negara dalam keadaan krisis, negara dalam keadaan minyak diesel, minyak petrol yang naik, dan dikala dunia berada dalam krisis, dikala itu dia ambil kesempatan guna berita ni untuk tibai. Jadi kepada mereka yang selepas tu, yang komen, yang hantar kepada orang lain, yang viral berita ni, mereka happy ya. Pasal apa? Pasal mereka telah berjaya membuat satu berita fitnah kepada orang lain, sebar untuk memberi gambaran yang sangat tidak tepat dan memberi gambaran buruk kepada kerajaan kita. Apa yang betulnya? Yang betulnya adalah berita ni sejak daripada akhir Mac lagi, iaitu apabila krisis minyak berlaku di Philippines. Lebih teruk daripada kita lagi. Mereka isytiharkan emergency. Mereka isytiharkan darurat. Dan dalam keadaan yang sebegitu, mereka cari sumber-sumber minyak untuk dapat bekalan. Bukan sahaja di Filipina, banyak stesen minyak yang tutup. Dalam keadaan itulah mereka cuba, setelah mereka isytihar emergency, cuba mencari jalan sebanyak mungkin untuk dapatkan suplai minyak. Dan di kala itu, ada satu syarikat, Vitol, yang menjadi syarikat pedagang minyak dunia, logistik dunia yang menguruskan ni. Jadi mereka ni menjadikan Tanjung Bin sebagai terminal mereka. Minyak daripada utara Asia dan India mai ke Tanjung Bin di Johor lah, Malaysia lah. Jadi di sini tempat ni ada fasiliti untuk sama ada storage, sama ada untuk campur, sama ada untuk ship to ship pertukaran ni. Jadi di situlah Vitol, syarikat Vitol tadi menjadikan hub ini sebagai hub dagangan mereka, dan minyak di sinilah yang dihantar kepada Filipin melalui Singapura. Jadi berita tu betul tak daripada Malaysia? Betul lah, sebab Johor tu duduk di Malaysia. Tapi berita tu tepat tak? Tak tepat. Berita tu betul tak? Tak betul. Yang betul hanya dari Malaysia, tapi bukan minyak daripada Petronas, diesel daripada Petronas yang dihantar kepada Filipin. Amaran kita kepada mereka ni, stop. Cukup. Cukup nak membodohkan. Cukup nak jadi pemfitnah. Cukup nak membodohkan rakyat dalam negara kita. Jadi pasal itu, selain daripada hampa yang tugas hampa sangat seronok untuk memburukkan kerajaan, orang ramai kita nasihatkan supaya membaca, melihat, menilai berita ni, yang akhirnya ketepatan berita itu adalah sangat-sangat penting. Jadi kita harap rakyat kita bertenang dalam apa juga krisis, tidak mendengar kepada berita-berita yang semacam ni. Okey, terima kasih. Begitulah guys. Cuma begitulah sekarang ni apa yang berlaku kan, yang kita perasan macam aku explain tadi. Kalau kita buka Facebook, semua orang terkejar-kejar untuk dapatkan AdSense daripada Facebook Pro, di mana setiap kali kita post dan post itu mendapat engagement, dari situ mereka akan dapat duit.
Dan bila ada berita hangat yang direct daripada begini, orang akan tertrigger. Daripada trigger itulah mereka akan create clickbait. Mereka-mereka ini adalah orang yang tidak bertanggungjawab tentang apa sebenarnya berlaku, tetapi hanya memikirkan diri sendiri untuk mendapatkan AdSense itu dengan tomahan, fitnah dan sebagainya. Begitulah. Tetapi apapun bukan kita yang cakap, bukan yang kita yang cakap, tapi ini adalah ulasan daripada Dr. Ismail Saleh, orang-orang yang berpengaruh di Malaysia, pendidikan tinggi di Malaysia. Lepas tu kedua lagi adalah Captain Mizi. Captain Mizi ini adalah seorang kapten kapal yang bawa kapal tanker, kapal minyak di seluruh dunia. Dia pergi pulang balik apa semua tu. Jadi mereka inilah orang-orang yang patut kita menjadikan sebagai referensi kepada setiap yang kita tengok. So kalau kita tengok berita, banyaklah dari entah siapa nama pula ni, tiba-tiba cerita pasal Iran, ini pula tiba-tiba cerita pasal ni sekian-sekian gitu. Jadi menyebabkan ramai orang menjadi keliru pasal itu. So apa-apapun, harap video ni dapat satu ilmu baru juga, ilmu baru bagi aku untuk tahu tentang dunia perkapalan dan sebagainya. Sebab macam kawan-kawan aku sendiri pun, dulu aku tidak masuk architecture, kalau aku tidak masuk architecture, memang aku akan dalam dunia instep iaitu aku akan masuk dalam oil and gas. Satu, sebab time tu waktu di Labuan memang oil and gas antara the top tier punya kerja lah, top tier. Sebab banggalah kalau dapat kerja di Petronas, kerja di Shell dan sebagainya. Itu aku punya imajinasi lah waktu tu. Lepas tu lagi, kalaupun aku tidak dapat itu, aku ada alternative list sudah sebelum masuk architecture dulu, iaitu kepada naval architecture. Naval architecture ialah pembuatan kapal. Pembuatan kapal, lepas tu pengurusan pelantar, maksudnya lebih kepada management oil and gas gitulah. Aku pun tidak tahulah, ilmu aku sangat cetek bahagian ni. Jadi aku bukanlah pengulas yang bagus untuk bahagian ni. Tapi kalau korang tanya bahagian construction ke architecture, insyaAllah aku boleh sampaikan apa yang aku belajar. Sebab kita ni, tidak kira siapapun kita masih lagi di tempoh pembelajaran sampai bila-bila, sampai mati pun kita belajar juga masih. Dan kita menerima pendapat orang lain. So, itu sahaja daripada aku. Thank you very much for watching. Jumpa lagi next time.